Bila anda first time buat satu benda tu, lepas tu berjaya, berbandingkan anda buat satu benda tu gagal, otak anda sebenarnya lebih aktif, lebih banyak belajar bila gagal. Sebab apa? Sebab otak kita ni dia ada incongruent neuron. Pengkaji jumpa. Neuron ni dia aktif bila apa yang berlaku tak sama dengan apa yang anda expect. Bila anda berjaya, otak akan cakap, oh, okey lah, sama je lah macam apa yang aku expect. Tak perlu lakukan banyak perubahan sel-sel lah kan, rangkaian tu. Tapi bila gagal, otak cakap, pelik ni kan, ada yang tak kena ni. Masa tu lah signal macam-macam keluar. Dopamin, acetylcholine, norepinephrine dilepaskan, dan neuroplasticity dia punya rate tu meningkat. Barulah otak update betul kan, belajar tu lebih kuat. Sebab tu berjaya sekali tak bermaksud berjaya selama-lamanya. Gagal sekali tak bermaksud gagal selama-lamanya.